Ada orang kata tahlil bid'ah. Bang, saya dah sebut, bid'ah bukan apa yang Nabi tak buat bid'ah. Silap. Bid'ah apa yang tak ada nas itu bid'ah. Banyak orang kata kalau Nabi tak buat bid'ah, tahlil Nabi tak buat bid'ah. Bang, bid'ah apa yang tak ada nas itu bid'ah. Terbina hukum dengan 5. Ni 5. Pertama, Al-Quran, hadis Nabi ataupun sunnah. Yang ketiga, fatwa sahabah. Yang keempat, ijma' ulama. Yang kelima ialah qiyas. Terbina hukum dengan 5. Sebab tu bila orang tanya saya, Ustaz, apabila orang mati diazankan boleh tak? Saya tak berani jawab. Saya tanya seorang ulama, dia kata ambil yang kelima, qiyas. Kerana apa? Ketika kita lahir diazankan, apa salahnya qiyas ketika mati juga diazan untuk hantar dia bertemu dengan penciptanya? Ada hukum, tuan-tuan. Rupanya ada nas qiyas. Begitu juga dengan ni tahlil. Tahlil macam mana? Tahlil saya nak tanya, tengok dalam Imam Nawawi kata Quran itu sampai kepada mayat. Ada orang kata tak sampai. Nabi pernah ambil pelepah tamar, dipotong, dipacak, dikubur. Pelepah tamar itu berdoa kepada mayat. Tuan-tuan, kita manusia doa takkan tak dapat. Ni pelepah tamar letak doa. Selagi mana pelepah tamar itu tak kering, berdoa kepada mayat. Kita yang hidup tak sampai orang kata buat tahlil bid'ah. Tahlil tu apa? Kan semua yang Quran. Semua betul dia baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Al-Fatihah. Ada tak tahlil selain mana lain? Tahlil tu, tuan-tuan, marilah kita duduk ramai-ramai. Ada tentu, ada tentu. Mana ada? Pernah ada orang buat tahlil macam tu? Oh, tak masuk. Oh. Kalau ada pelik tuan-tuan. Tahlil semua ayat Quran. Ayat Quran dia tak dapat. Orang yang baca dapat apa lah? Tidakkah dalam majlis tahlil tu ada anak soleh? Anak soleh tak boleh doa, imam tu doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Anak amin dapat pahala tak? Ada orang kata bid'ah bang, Allah tak tahu.